Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Rajin pula dia ni live. Sekejap-sekejap dia live, sekejap-sekejap dia live. Okay, hari ni petang ni different sikit. Kalau malam kita cerita bab beranak-beranak kan, dekat bersalin-bersalin kan. So petang ni kita nak cerita untuk salah satu silibus bersalin tenang, tetapi adalah topik membina keyakinan diri. Macam mana orang perempuan nak yakin nak pergi bersalin. So ini adalah satu topik yang bagi Kak Long adalah sangat best lah. Sebab apa? Sebab kita nak belajar tentang wanita dan kewanitaan. So bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. So kalaulah anda merupakan seorang wanita, ladies ataupun girl, stay dalam live ni. Kita akan bersiaran lebih kurang 45 minit. Boleh? Okay. Especially untuk yang tengah pregnant. Kalau tak pregnant pun tak apa, tak ada masalah. Boleh belajar. So ini adalah untuk membina keyakinan diri. Salah satu silibus bersalin tenang. Bukan bersalin tenang. Salah satu silibus hamil tenang. Okay. Hamil tenang. Kita ada topik hamil tenang. Silibus hamil tenang. Pregnancy kita nak relax-relax. Untuk hamil tenang, salah satu topik dia adalah trust your body. Percaya pada badan kita. Pasal apa penting topik ni adalah sebab orang perempuan ramai yang tak confident dengan diri dia sendiri. Menyebabkan dia berkeluh kesah. Kebanyakannya dia rasa dia tak confident untuk harung pregnancy ni. So ini adalah salah satu topik bagi Kak Long adalah sangat wajib untuk orang perempuan. Siapa especially yang nak bersalin tanpa koyakan. Dia dekat sinilah dia punya kekuatan. Kat sinilah keperluan untuk kita faham tentang kenapa kita diciptakan dan kenapa kita ketika manusia ataupun ketika zaman Nabi Adam diciptakan, lepas tu Allah ciptakan daripada tubuh Nabi Adam juga sendiri, iaitu daripada Nabi Adam Nabi Adam diciptakan daripada Nabi Adam itu adalah wanita yang dinamakan Siti Hawa. Adam AS daripada tubuh Nabi Adam tu diciptakan Siti Hawa radhiyallahu anha. So keturunan daripada Adam dan Hawa ni, pada ketika penciptaan Siti Hawa ni ada satu organ yang ada pada Siti Hawa yang tidak ada pada Nabi Allah Adam. Organ tu siapa tahu nama apa? Siapa yang pandai? Tag screen, welcome pada yang first time join kita punya live, welcome. So siapa yang belum follow account ni, silalah follow account Ija Confinement ni untuk belajar tentang hamil tenang, bersalin tenang, menyusu tenang dan sebagainya. So jangan lupa support saya dengan tag screen. Teruskan tag screen anda. Okay, sementara kita nak masuk dapur, nak masak apa semua, Kak Long nak share ilmu hamil tenang di mana kita yang tengah pregnant ni nak tenang-tenang je. Tak mau berserabut-serabut, tak mau rasa stres langsung walaupun kaki kita mungkin tengah bengkak sekarang, ataupun kita punya hormon tak stabil, HB kita rendah, apa semua kita nak tahu. Ketika kita hamil ni, apa yang kita perlu faham. Okay. So, pada tubuh badan seorang wanita, ada satu organ yang dinamakan, kita tengok katakanlah masa baby ni dilahirkan. Kita tengok rupa baby. Kita tengok rupa baby. Okay. Kita pergi visit tengok baby Bila kita tengok baby, kita nampak baby ni, kita tak nampak pun baby tu boy ke girl, betul tak? Kita nampak baby tu dilahirkan dengan keadaan yang sama je rupa dia. Kita pun mungkin kita ingatkan baby tu baby boy, rupa-rupanya dia adalah baby girl. Kita ingatkan baby tu baby girl, rupa-rupanya dia adalah baby boy. Kita tak boleh membezakan lagi sebelum mereka capai akil baligh. Betul? Setuju? Okey. Pada yang first time join kita punya live, jangan lupa setiap kali kita live, you all kena sediakan pen dan kertas untuk tuliskan nota-nota yang penting. Ini nota-nota yang penting. Siapa yang tengah pregnant boleh stay dalam kita punya live sampailah kita akan habis siaran nanti, insyaAllah dalam pukul 4 lebih sikit-sikit je. Okay. Kita duduk tengah cerita ni macam mana ilmu hamil tenang, macam mana seorang wanita mampu untuk hamil, mampu untuk bersalin dan mampu untuk menyusu. Sebab apa? Sebab Allah dah ciptakan kita punya badan, tubuh badan ni memang bersesuaian dengan untuk melakukan aktiviti-aktiviti ni. Jadi kita ada satu topik yang dalam silibus bersalin tenang, iaitu trust your body. So permulaannya adalah kita tengok, bila kita tengok setiap baby ni kita tak boleh bezakan lelaki ke perempuan, baby boy ke baby girl. Okay? Sebab apa? Sebab dia belum lagi akil baligh. Okay? Tapi apabila orang perempuan telah diciptakan satu organ yang dinamakan sebagai rahim ataupun uterus.
sebagai rahim. Macam mana nak lukis ni? Sekejap, fikir. Okey. Ketika mana, kita tengok sini ini Allah jadikan organ lebih kurang lah dia not exactly macam ni, tapi lebih kurang. Kalau kita belajar anatomi, biologi, dia memang kita akan lukis macam tu lah. Okey, ini laluan keluar. Ini ada tiub. Allah bagi rahim ni, dia ada tiub kiri dan tiub kanan. Kanan. Sebab apa? Yang ni dia akan sambung nanti dengan kilang telur wanita. Okey, kilang telur wanita. Okey, dekat sini kita tengok ada pintu rahim. Ni kita panggil pintu rahim. Ni pintu rahim. Kita ada rahim. Orang perempuan dia ada rahim. Ketika dia ada rahim, rahim tu memang diciptakan dengan akan menghasilkan, pertama adalah kilang telur. Ni kiri dan kanan ni kilang telur, ni kilang telur. Ketika kita duduk dalam alam rahim ibu kita, ketika kita terbentuk dan kita duduk dalam alam rahim ibu kita ni, kita dah siap-siap Allah dah bagi dah. Kalau yang perempuan dengan rahim, kalau yang lelaki dengan ciri-ciri kelelakian dia. Sebab itulah hebatnya orang perempuan ni. Okey, bila kita duduk dalam rahim ibu kita, katakanlah ini ibu kita, kita duduk dalam rahim dia. Macam tu. Nampak tak? Kalau angkat sikit. Hai, welcome pada yang baru join kita punya live. Jangan lupa tap screen, support kita punya live untuk kita menceritakan tentang topik hamil tenang. Selalu kalau cerita tentang bersalin tenang kan, macam mana ibu-ibu tu nak pergi bersalin, macam mana ibu-ibu tu nak teknik pernafasan lah apa semua. Tapi hari ni kita nak ceritakan tentang satu topik yang dinamakan sebagai sekejap, saya nak naikkan slide ni, tak dapat. Sekejap, kita tengah try. Macam mana sekejap Ni. Tap screen boleh? Tap screen dulu. Tap screen. Welcome kepada semua yang baru join kita punya live. Welcome. Sekejap, kita try lagi sekali. Okay, ketika kita duduk di dalam alam rahim ibu. Okay, macam ni. Okay, nampak dah. Okay, kat sini Okay, ketika kita duduk dalam alam rahim ibu kita, nampak tak gambar yang sebelah kanan saya tu? You boleh tak komen sikit, support sikit. Gambar yang sebelah kanan tu adalah gambar ketika baby di dalam alam rahim ibu dah complete dah. Kalau lah kata itu adalah kita, baby girl, dalam rahim ibu tu kita dah ada dah organ ni. Dan sebenarnya kita punya kilang telur kita ni ada berjuta-juta telur dah. Tetapi telur tu tak matang. Siapa yang tengah TTC pun boleh duduk dalam kelas ni. Siapa yang tengah TTC nak fahamkan tentang wanita dan kewanitaan pun boleh duduk dalam kelas ni. Okey, ketika mana kita duduk dalam rahim ibu tu, kalau lah baby tu baby girl, kita dah ada dah kilang-kilang telur ni. Tetapi bila kita capai akil balik, barulah kita datang bulan. Kat situlah terhasilnya telur-telur yang matang. Bila ada telur matang, barulah datang bulan. Okey, apa yang terjadi ketika mana rahim kita terbentuk? Bila rahim kita dah matang. Okey, kat sini. Kita semua kan hidup, itu kita belajar, kita hidup dalam 5 alam. Salah satunya adalah alam rahim ibu. Daripada alam roh ke dalam alam rahim ibu. Okey, ini kilang telur. Kilang telur kita kiri dan kanan kan. Katakanlah bulan ni, telur kita ni, yang ni yang menghasilkan telur matang. Dan kita pun dah berkahwin. Kita melakukan hubungan keseronokan suami isteri. So, benih daripada suami ni, dia akan swimming. Dia swimming. Dia pergi cari sebelah sini. Dia pergi cari sebelah sini dekat tiub fallopian ni. So, that's why juga dalam kelas ikhtiar hamil ni, siapa yang kawasan ni ada problem pun akan diambil kira untuk sebagai satu usaha untuk ikhtiar hamil. So, bila persenyawaan berlaku, benih tu perlu balik duduk dalam rahim. Akan duduk dalam rahim. That is why ketika waktu subuh, sebelum telur matang ni nak dilepaskan, dinding-dinding rahim ni Allah jadikan dia adalah tebal dan penuh dengan tisu kita panggil endometrium. Siapa ambil nota? So boleh buat bacaan lanjut nanti bila habis live ni. You all nak study sendiri sikit ke macam mana ke? Boleh lah. Okay, so bila dinding ni tebal, bila persenyawaan berlaku, baby tu dia cuba untuk menempel diri dia kat sini. Tak jadi baby lagi, baru benih. Bila dia tanam kat sini, kita bayangkan ini adalah kawasan dinding rahim.
Kalau lukis sini. Ni adalah dinding rahim kita. Lepas tu, bila kita waktu subur, kan, Kak cerita tadi kan, bila waktu subur, dinding rahim kita ni, dia akan tebal. Tisu-tisu ni akan menebal. Tisu-tisu endometrium ni, dia akan tebal. Seolah-olah selalu kalau kata, ibarat ada kapet merah. Kapet tebal, kapet Istanbul, kapet Turki tu. Kapet tu. Sebab apa? Siapa nak tahu sebab apa? Sebab apa Allah jadikan kita punya rahim ni bila waktu subur dinding rahim dia akan tebal. Cuba komen siapa yang nak tahu. Kalau ada 2-3 orang yang nak tahu, kita akan cerita kenapa dinding rahim wanita ni lebih tebal ketika waktu kita subur. Tap screen, welcome pada yang baru join. Okay, so disebabkan ada yang nak tahu, bayangkan bila persenyawaan tu berlaku, benih tadi dia duduk kat sini. Tiba-tiba dia landing kat sini. Dia landing dulu Dia landing ni, kalau dia landing dekat surface sahaja, dia landing dekat surface saja, dia tak boleh bertahan, dia akan meloros turun. Faham tak? Macam kita pergi rock climbing, kita pergi panjat bukit, kalaulah kawasan tu dia adalah licin. Jadi, janin tadi, dia akan janin tadi dia tak boleh menempel, dia akan meloros turun. Jadi Allah menjadikan dia tebal agar dia ada tempat untuk dia tanam diri dia masuk dalam ni, dekat dalam dinding rahim ni. Sebab tu juga bila dia tanam diri dia tadi, dia tisu-tisu ni mungkin akan berlaku sedikit runtuhan. So kita buat pregnancy test, naik double line, tapi ada turun spotty DARAH. Ada spotty DARAH. Sebab apa? Sebab ni dinding ni runtuh, yang dipanggil sebagai tak nampak pula. Dipanggil sebagai implantation. Ni boleh study. Tadi ada soalan tanya, kenapa saya pregnant tapi ada turun ni? Mungkin yang ni. Ataupun ada kes di mana dia ada dekat belakang rahim ni pun ada tisu-tisu endometrium. Mungkin dia ada endometriosis tanpa dia sedar. Tapi bila dia pregnant, dia berlaku keluar ada runtuhan-runtuhan DARAH. Faham tak lagi? Lepas tu bila baby ni, kita fokus kat sini dulu. Bila janin ni berkembang, janin dia duduk kat sini, dia dah cantik dah. Dia dah kata, aku tak mau pergi mana-mana dah, aku nak duduk kat sini je. Dia dah menempel kat dinding rahim ni. Bila dia menempel kat dinding rahim, apa yang terjadi? Pertama sekali, Allah Ta'ala akan bentukkan padanya uri, ataupun kita panggil sebagai placenta. Lepas tu, dia akan terbentuk 2 kantung air ketuban. Uri tu akan ada tali pusat dan dia akan membentuk sebagai janin dalam tu. Nak tengok tak? Melalui slide. Kalau nak tengok melalui slide, kalau tunjuk dia jadi macam ni. Nampak tak? Siapa yang first time join kita punya live? Tak pernah join lagi live ni. Dan Kak Long pun jangan menceritakan tentang hamil tenang. Tapi hari ni kalau nak cerita tentang hamil tenang, sementara you all nak pergi buka puasa, nak masuk dapur, nak masak, nak santai-santai. Jadi kita akan belajar tentang hamil tenang, menunjukkan kita bagaimana orang perempuan tu mampu untuk mengharungi pregnancy ni dengan sangat baik. InsyaAllah biiznillahil karim. Teruskan tap screen, at least kita dapat 3k likes untuk semangat, untuk kita naikkan kita punya excitement untuk bercerita dalam kita punya penceritaan ni. Saya pergi 2 kali clot spotting dan implantation bleeding, dan Alhamdulillah baby survive now, besar dah anak-anak. Ya Alhamdulillah. Sebab ada orang perempuan panik dan tak tahu apa yang berlaku, dia telah moral down. Sebab tu tadi kita kata kita antara topik yang penting adalah hamil tenang. Allah jadikan kita punya rahim ni adalah untuk bekerja untuk menampung pregnancy tu selama 9 bulan 10 hari, ataupun kita lebih ketahui sebagai 40 minggu. Jadi nampak tak perkembangan tu? Lepas tu daripada minggu ke minggu dia ada penghasilan. Nampak? Kat mana nak bentuk tali pusat? Tali pusat. Nampak tak? Bayangan-bayangan pembentukan bayangan-bayangan pembentukan kantung air ketuban. Kan?
Siapa kat sini tengah pregnant? Cuba komen you all pregnant berapa minggu? You all tengah pregnant berapa minggu? Saya nak like. Saya tak minta banyak, saya minta like. Saya nak like saja. Okay? Okay. Siapa yang first baby, stay lah. Mesti dapat sesuatu, insyaAllah. Cuba tengok kat sini Nampak tak apa jantung dia? Nampak tak jantung? Nampak tak ada heartbeat? Dia akan membentuk jantung kat situ. The moment jantung baby tu terbentuk dan dia berdegup, tuk 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 tuk, maksudnya dalam badan ibu sekarang ada 2 jantung. Amazing tak ibu? Subhanallah. Petang ni kalau nak ajak ibu-ibu, especially yang tengah berpuasa, yang tengah letih, yang tengah moral down, yang tengah rasa tak semangat, betul ke apa yang aku buat ni kan? Okey, kita tengok surah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'du. Ayat ke berapa? Ayat ke-8. Allah berfirman yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan ni, Allah mengetahui apa yang ada dalam kandungan kita, yang dikandung oleh tiap-tiap ibu, dan mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung dalam rahim itu atau yang lebih. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan kadarnya di sisi Allah dengan kadar yang tertentu. Faham tak maksud dia? Maksudnya ialah kadang-kadang ibu terlalu overthinking, tapi tak serah balik pada Allah Ta'ala. Sebab apa tak serah balik dalam jagaan Allah Ta'ala? Sebab kita tak faham. Kita tak trust our body. So petang ni adalah sedikit penceritaan agar ibu-ibu membina keyakinan untuk trust our body during pregnancy. Thank you pada yang tap screen daripada tadi, tak kedekut nak bagi love, nak bagi likes. Okay, thank you pada you all, insya-Allah. Okay, so dekat ni kita tak menceritakan di mana you can do it. You can do it. Okay? Okay, the moment degupan jantung tu berlaku, ada 2 jantung dalam badan ibu yang tengah buat kerja. So that's why masa tiba-tiba kan, okay, kita tengok yang ni Sekejap. Kelas saya banyak melukis. Sebab apa? Sebab tak semua orang akan faham apa kita cerita ni. So kita nak bagi semua orang faham. Okay. Hey ladies. Okay, katakanlah ni anda. This is you This is you ketika mana anda belum lagi berkahwin. Okay, belum lagi berkahwin. Dalam diri kita ni ada rahim. Okay, ada rahim. Dan dalam diri kita juga ada jantung. Tahu? Jantung ni dia akan pump ke seluruh badan. Lepas tu dia bawa balik jantung, dia pump lagi, dia pump ke seluruh badan. Macam tu. Tetapi bila tiba-tiba kita mengandung, ibu ni pregnant, dalam tubuh ibu ni dia ada baby. Dalam rahim ibu ada baby. Baby tu pun ada jantung. Dan dekat dalam tubuh ibu pun ada jantung. Jadi dia kena tambah isi padu darah untuk bagi dekat baby, untuk bagi ke seluruh badan. Jadi isi padu katakanlah mula-mula 100% untuk diri ibu, dia kena tambah lebih kurang dalam 20% lagi katakan. Jadi that is why ketika ibu mula-mula pregnant, ada ramai ibu dengan masalah HB low, HB drop. Betul tak? Setuju tak? Okay. Sebab apa? Sebab ada banyak kapilari darah yang terbentuk, ada jantung, ada banyak lah. Alamak, saya lupa lah saya sebut DARAH. Patutlah. That's why siapa yang betul-betul yang pregnant dan nak belajar, siapa yang betul-betul pregnant dan nak belajar, you all Wasabi 013 20398. I ada banyak benda nak cerita, I ada banyak benda nak habaq, tapi dia kat sini dia macam ada terlalu banyak, dekat TikTok ada terlalu banyak guideline, ada terlalu banyak benda yang kita kena follow, yang menyebabkan tak tercerita benda-benda yang di sebaliknya sepatutnya kita cerita. Okay. So siapa yang dekat ni setakat tadi dia duduk dalam live sampailah sekarang, dia rasa macam ada sesuatu yang dia dapat. Boleh tak, sudi tak you all komen-komen, komen-komen dekat ruangan komen. Kita meriahkan dulu ruangan komen kita, boleh? Kita meriahkan ruangan komen kita dulu sekejap. Saya nak tengok anda mengandung baby yang keberapa. Cuba komen anak yang keberapa. Saya nak tengok anda sedang pregnant, anak yang keberapa.
Penting untuk saya tahu. Komen jap. Hai korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengah cerita tentang amazingnya seorang wanita, bagaimana wanita tu boleh mengandung. Dan nampak tak? Yang paling best tu, cuba tengok dekat bahagian muka baby. Cuba tengok dekat bahagian wajah baby. Tengok dekat tulang ekor dia. Tengok dekat tunas-tunas yang nak membentuk tangan dan kaki. Inilah yang diperlukan ketika kita tengah pregnancy ni. Cuba tengok kat muka dia. Dekat muka dia tu, okay, dia akan lebih kurang macam ni. Nampak tak? Okay, contoh dia tengok dekat sini yang ni dengan yang ni akan bentuk sebagai eyes ataupun mata. Tahu? Yang ni akan bentuk hidung. Yang ni akan bentuk mulut. Nampak tak dalam slide tu? Yang ni akan bentuk hidung. Yang ni akan bentuk mulut. Yang atas ni akan menjadi apa? Lelangit. Mamis. Nampak dalam slide tu? Sebelum nak tutup rapat, itulah yang terbentuk. Bentuk telinga, mata, hidung dan mulut. Sebab tu kan, bila anak kita mula-mula lahir, bila dia minum susu, dia mudah tersedak dan ada ketika yang keluar dahsyat sangat kat mulut. Anak mami yang anak ketiga, anak keempat ni faham apa yang kau cerita, betul tak? Baby yang mula-mula dilahirkan, dia punya injap esophagus dia tu tak terbentuk dengan cantik lagi, ataupun dah terbentuk tapi barang baru pakai, baru keluar daripada kilang kan, baru nak belajar telan air sendiri. Sebab selama ni all this while, apa yang diperlukan semua dia dah minta daripada uri. Dia akan minta daripada ibu. So ibu, sebab itulah ibu kan mula-mula pregnant anak first, mungkin ibu tu excellent TikTok. Bila ibu macam ni lah. Ni ibu bang. Ni ibu ni bang. Okay. Ni badan ibu Okay. Ni ibu. Okay. Ni baby dalam tu. Apa yang baby perlukan, baby akan request daripada ibu. So ibu akan bagi. That's why ibu tu amazing dia adalah, dia tak suka makan buah sayur, tapi disebabkan anak-anak dia minta terpaksa minum susu, dia terpaksa telan sayur. Sebab apa? Sebab dia nak bagi anak dia dapat benda yang cukup. Kalau tak cukup, perbentukan tu akan terbentuk tetapi mungkin tak sempurna. That is why ada budak-budak yang menjadi masalah sumbing. Kekurangan, keperluan-keperluan yang diperlukan oleh tubuh badan ibu lah bila dia minta tak dapat. Okey, ibu nak cerita satu benda yang menarik. Okey. Ibu tahu tak? Baby, macam dalam gambar ni kan. Baby tu duduk dalam perut ibu kan. Sebenarnya ketika ni kan, semua keperluan akan dia minta pada ibu. Hebat tak? Hebat. Nampak? Kita nampak baby tu dilahirkan tanpa gigi. Baby tak ada gigi. Tapi sebenarnya gusi dia tu telah dipersiapkan untuk kesediaan bila nak keluar, sampai usia dia nak keluarkan gigi susu. Sebab tu baby, ibu yang tengah pregnant ni, dia akan sakit tulang. Dia akan lenguh tulang. Siapa yang rasa sakit tulang? Tulang tu kat mana? Tulang tu, makeup nak tunjuk kat you all Ni adalah komposisi tubuh badan kita yang mungkin you all tak pernah belajar pun sebelum-sebelum ni. Tapi ni adalah komposisi tubuh badan kita. Tulang tu kat mana? Tulang tu dekat tulang belakang. Nampak? Ni nampak? Baby, dia nak duduk dalam rahim ibu tu, dia memerlukan duduk dalam posisi yang macam tu. Jadi Allah menjadikan tulang baby tu, dia pecahan dia lebih kecil, lebih banyak. Jadi bila tulang tu lebih banyak, demand untuk keperluan kalsium, magnesium dan vitamin D, dia adalah lebih tinggi. Ni adalah fakta menunjukkan anak yang baru lahir, okay, sampai satu peringkat usia, dia ada 300 jebisan tulang. Bila dia dilahirkan, tulang-tulang tu bercantum dan menjadi tulang yang matang, barulah dia mencapai kepada menjadi 206 bones. That's why ibu yang pregnant, dia akan rasa lenguh tulang. Sebab keperluan dia adalah sangat tinggi. Nampak? Kat mana tulang dia? Tulang belakang dia. Sakitnya tulang belakang, lenguhnya, especially dekat pinggul. Sebab dia dah guna untuk menampung berat baby. Dia dah berkongsi kalsium dan magnesium kepada baby. Dan especially ibu-ibu yang tengah berpuasa sekarang. Dan ibu tu ada masalah gastritis ataupun dia ada sebab senang kembung perut.
dia akan jadi lagi melepek, lagi letih. Ibu tu baring tak buat apa-apa pun, hakikatnya adalah banyak tindak balas kimia yang sedang berlaku dalam tubuh badan ibu. Sebab tu ibu perlu ada apa? Perlu ada perlu bersahur. Ibu-ibu ni perlu cukupkan nutrisi ketika berpuasa ni. Okey? Setakat ini, Mamis faham tak kenapa Mamis ketika pregnant, Mamis rasa sakit tulang, lenguh tulang. Lenguh tulang, ada ibu yang rasa ngilu gigi, ada yang tiba-tiba sakit gigi yang berlubang, ada ibu yang tiba-tiba rasa krem sangat, ada ibu yang tiba-tiba dia rasa tidur susah nak dapat tidur yang nyenyak. Ini adalah sebabnya, iaitu dalam tubuh badan kita tengah high demand. Jadi bila ibu yang mengandung anak-anak yang kedua, ketiga dan seterusnya, plus ibu juga telah berusia. Jadi fahamlah, iaitu dalam bank dia dah banyak yang kurang. Deposit bank dia tu, dia dah banyak bagi kat baby. Okay? Adakah membantu setakat ni menjawab persoalan-persoalan ibu? Jadi bila kita nak ni, kita dah tahu yang kurang, apa yang kita perlu tambah, kita perlu tambah lah. Okey, sebagai contoh kita katakanlah sehari ibu yang pregnant perlukan 1000 mg kalsium. Contoh ibu perlukan 1000 mg kalsium. Ibu ni tak suka minum susu. Dia cuma dapatkan kalsium daripada sayuran, air, minerals dan a few things lah. Jadi mungkin Ibu ni dapat lebih kurang dalam 500 mg kalsium sahaja pada hari tersebut. Jadi, tubuh ibu berhutang sebanyak 500 mg kalsium lagi pada hari tersebut. Tak cukup dah ni. Lepas tu besok, sepatutnya ibu kena ambil lagi 1000 mg. Tapi dia kena bagi kat baby dulu sebab baby nak membesar. So, dia perlu bagi pada baby. Jadi, dia ambil lebih kurang dalam another 500 mg. So sehari tersebut ni katalah pada ni adalah pada 25 hari bulan. Status kalsium dia, hutang dia, status hutang dia. Lepas tu masuk 26 hari bulan, badan dia memerlukan another 1000. Dia baru makan lebih kurang dalam 300 mg. Sebab puasa apa semua kan, mungkin dia kurang, dia muntah, dia alahan apa semua. Badan dia hutang lagi 700 mg. Nampak tak? Kita kurang, kita hutang. So setiap hari apabila kita berhutang banyak-banyak, ketika masa umur kita muda, kita simpan banyak. Jadi bila kita mengandung, dia buat keluar habis yang kita punya simpanan tu. Jadi bila anak nombor 2 masuk nak membesar, mungkin kita punya baki ataupun stok tu tak berapa banyak. Anak nombor 3 lagilah, nombor 4 lagilah, tak pernah krem. Faham tak? Dan apabila kita kekurangan kalsium dan magnesium, salah satu tandanya adalah kita suka nak tidur malam. Dan tidur malam kita tu suka nak dapat deep sleep. Sebab otot-otot kita tak relax. Betapa pentingnya kalsium dan magnesium ni, sebab bila betul-betul kita nak bersalin, ni kita punya rahim kan. Okay, rahim kita ni dia akan contract. Dan dia akan contract daripada semua arah. Okay, Mamis nak tahu tak kenapa kadang-kadang Kak Long ni, Kak Long nak cerita. Tapi kenapa Kak Long kadang-kadang, Kak Long susun ayat terlalu slow, ulang-ulang. Sebab Kak Long nak tengok respon daripada TikTok. So inilah respon yang TikTok bagi. Baru sebentar tadi. Nampak tak? Respon TikTok bagi kat saya. So boleh tak komen dekat komen tu, siapa yang rasa dia mendapat sesuatu yang bermanfaat. Okay, tap screen. Komen F1, F2, F3. Okay, so bila contraction berlaku, dia adalah otot-otot semua bekerja keras. Jadi mungkin ada ibu yang kekurangan waktu tu, terus dia rasa krem. Bayangkan dah lah sakit contraction, krem pula. So sekarang ni tolonglah cukupkan nutrisi keperluan kita. Nutrisi keperluan kita antara salah satunya B complex dan kalsium magnesium. Yang ni perlu, yang ni memang wajib berlaku. Okey, dapat sesuatu dah ibu-ibu, mamis-mamis sekalian. Okey, lepas tu tengok di mana tengkorak kepala baby ni, tengok tengkorak saja pun dia ada berapa
cebisan-cebisan tengkorak. Dia ada lebih kurang nak membentuk kepada satu tengkorak yang besar, dia perlu masa duduk dalam rahim dia perlu macam ni. Sebab apa? Sebab nanti bila dia ada cebisan tu, senang untuk dia lalu dekat. Yang ni adalah topik yang kita belajar dalam bersalin tenang, di mana kepala baby nak mol masuk, nak squeeze kepada laluan faraj ni, dia perlu ada tengkorak kepala yang beberapa pecahan tengkorak tu. Kalau dia satu ketul yang besar, dia nak lalu laluan sempit ni susah dia nak mol. Jadi that is why Allah jadikan dia sebagai cebisan tengkorak tu kepada beberapa keping. That is why siapa yang betul-betul nak belajar, rakaman kelas bersalin tenang disediakan. Boleh pergi dapatkan rakaman kelas bersalin tenang daripada Kak Long punya admin 01320398. Ada lebih kurang 14 silibus yang penting, termasuklah topik yang kita belajar tadi, dengan lebih baik penceritaan dia. Sebab kat situ tak ada restriction, tak ada violation, tak ada kena warning, lagi senang. Okey, dalam contoh. Siapa yang memandang ni, yang betul-betul berkehendak, kalau tak perlukan ramai, kalau perlukan 2 orang sahaja. Rakaman bersalin tenang 2 orang sahaja, pergi Wasabi dekat admin untuk 2 orang sahaja. Kalau bagi special price, pergi dekat admin untuk dapatkan special price Wasabi dekat admin. Okey, ni kalau tunjuk tapi kita tak ada ni lah. Okey, ini adalah peserta daripada kelas yang terdahulu. Okey, kita tengok dekat sini. Ada satu topik adalah topik cara packing barang nak pergi bersalin. Dalam topik ni kita belajar juga macam mana nak packing barang pergi bersalin. Tengok kat sini. Kita belajar macam mana persiapan awal untuk kita pergi bersalin. Okey. Yang ni semua boleh diajak suami sekali tonton. Okey, lepas tu boleh ulang-ulang tengok. Okey. Ni topik yang kita ajak macam mana nak packing barang. Sebab kita nak tengok bersama-sama dengan suami. Sekejap Kalau belanja sikit. Yuk tengok kat sini. Buku antenatal tu lah yang menjadi komunikasi antara dia dengan doktor. Doktor kan buka cek macam tu. Jadi penting. Okay. So bila kita nak pergi, dia memang sangat sejuk. Sebab temperature dalam tu memang perlu sejuk untuk mengelakkan pembiakan kuman. Jadi walaupun body you telah dihit dengan selimut panas, kaki pun telah dipanaskan, tapi you still rasa tersejuk. Okay, ni cara packing seterusnya. You tak percaya, you pergi beli dulu satu sepasang, try dulu ketika kita tak bersalin lagi. Sapu. Itu adalah tips memilih stokin. Okey, lepas tu ni kita nak belajar tentang yang ni, yang benda yang kita tak boleh nak cerita kat TikTok. Tapi saya tunjuklah. Okey. Kita akan bagi pergi toilet. Ini cerita tentang perineum. Dia bagi pergi toilet. Dia akan menjadikan luas permukaan tu banyak. Dan dia akan mampu untuk keluarkan baby. Okey, cuba tengok dekat kepala baby ni. Dan Allah jadikan ni topik yang dalam trust your body. Dalam pantang, ketika ni jenis-jenis koyakan. Ibu dalam pantang, perkara pertama yang Kak Long normally lah, selalunya lah, tapi ada banyak posisi baby akan dilahirkan. Okey, kita angkat kaki kita tu bagi stable. Jadi kita tak ubah punggung kita tu. Itu antara benda yang kita belajar dalam rakaman kelas bersalin tenang. Ini bukaan masih. Okey, so ni cara cuci luka. Semalam ada suami yang tengok live yang dia beli. Berwarna merah. Nampak? Berwarna merah Cara cuci luka. 4 cm tak sampai 5 lah. So 3. Okey. Kalau cuba buat. Kita belajar teknik. Okey, macam mana nak cuci? Nak cakap ni. Yang pertama sekali adalah penghujung yang disimpulkan tadi tu mungkin akan menyucuk-nyucuk ke maluan isteri. So siapa yang rasa pentingnya untuk dia ada ilmu nak pergi bersalin, boleh beli rakaman kelas bersalin tenang, ada 14 silibus penting. So Kak Long perlukan 2 orang sahaja. Kak Long offer untuk 2 orang sahaja pada petang ni untuk pergi dekat admin Kak Long 01320398 dan dapatkan rakaman kelas bersalin tenang
dengan harga istimewa. So Kak Long rasa itu sahaja. Kelas kita tak menekan-nekan. Walaupun sehari mungkin kita buat 2 ataupun 3 kali live, tapi kelas kita tak menekan-nekan. Dia adalah topik yang berbeza dan insya-Allah dia nak membantu ibu-ibu. So ibu yang tengah hamil, yang nak pergi bersalin tak lama lagi, yang tengah tercari-cari satu platform yang boleh membantu untuk ibu fahamkan tentang pregnancy, yang nak belajar macam mana nak mengawal teknik pernafasan, yang nak belajar macam mana nak tahu tanda-tanda nak bersalin, adakah ia tanda sebenar nak bersalin ataupun ia adalah fars alam ataupun alam yang salah. Ada tak ibu-ibu yang especially nak pergi bersalin tiada ibu di sisi? So insya-Allah stay dengan kita, sama-sama belajar dan memahami tentang tanda-tanda nak pergi bersalin. So tap screen. Selamat datang kepada yang baru kali pertama join kita punya live, belum follow kita punya account, silalah follow account Ija Confinement insya-Allah. So welcome semua ibu-ibu yang tengah pregnant, siapa yang dah orang kata apa dalam final trimester, boleh stay bersama-sama kita untuk bersiaran. InsyaAllah kita nak fokus kepada penceritaan tentang tanda-tanda nak pergi bersalin, especially ibu kali pertama. Ada siapa first time mother? So kalau lah anda merupakan ibu kali pertama ataupun ada kawan, ada sepupu, ada adik-beradik, ada kakak yang kali pertama nak pergi bersalin dan sekiranya beliau tidak ada ibu, lagilah share live ni dengan mereka. So tap screen. Welcome pada yang first time join kita punya live, belum pernah join mana-mana live, boleh follow dulu account ni. Dapat dengar Kak Long dengan jelas, dapat lihat Kak Long dengan jelas ataupun tidak. So kita nak pergi bercerita, kita nak bercerita tentang tanda-tanda nak pergi bersalin, dan of course kita lebih fokus kepada metod bersalin secara vaginal birth. So ini adalah keadaan di mana bayi di dalam alam rahim telah ready untuk dikeluarkan melalui mana? Melalui laluan vagina ataupun laluan faraj. Jadi kita nak tahu tentang tanda-tanda nak pergi bersalin. So terima kasih kepada yang baru join, terima kasih kepada yang respon. Nama saya Nur Faizah Muhammad Arifin, merupakan pengasas kepada Ija Confinement Services. Ija Confinement Services dahulunya memberi khidmat kepada ibu-ibu yang berpantang, menyusu dan bersalin secara fizikal, tetapi sekarang kita tidak lagi memberi khidmat kepada ibu-ibu secara fizikal, tetapi kita meneruskan semangat ini dengan mengadakan ataupun menyediakan platform-platform kelas dan juga konten-konten yang bermanfaat. So insya-Allah jika diizinkan Allah, kita nak bercerita tentang tanda-tanda nak bersalin. Thank you, keep on tap screen and like kita punya live. So boleh pergi ajak kawan-kawan join kita punya kelas. Siapa yang tengah pregnant, yang tercari-cari satu platform nak pergi belajar, so 1 jam ni kita akan mengajak anda semua memahami tentang satu cerita, iaitu tentang apa tanda-tanda nak pergi bersalin dan apa yang ibu perlu buat. Pertama sekali adalah persediaan untuk kita pergi ke labor room. Ibu-ibu tengok tak, Mamis nampak dengan jelas tak kalau Kak Long share dekat sini? Kak Long akan menggunakan salah satunya buku yang Kak Long sangat suka, sampai dah orang kata dah lekang lah. Buku ni dia cerita The Day by Day Pregnancy Book. Cerita dia daripada hari pertama sampailah labor. So malam ni kita nak fokus terus pada dia punya topik, iaitu labor and birth. Labor and birth. So siapa kat sini tengah pregnant? Ada tak ibu-ibu yang dekat sini tengah pregnant yang nak fahami, especially ibu kali pertama? Cuba komen sikit. Kalau anda merupakan ibu kali pertama yang nak pergi bersalin, yang tertunggu-tunggu, tercari-cari, tertanya-tanya apa tanda nak pergi bersalin, macam mana nak pergi bersalin, bila kita perlu pergi bersalin. So boleh tak kalaulah Kak Long nak minta anda semua yang tengah menonton live ni dan berkehendak kepada ilmu ni, pergi ambil pen dan kertas untuk kita catatkan a few poin-poin penting yang mungkin akan membantu anda nanti. Anda merupakan ibu kali pertama join live ke? Tak pernah join kita punya live ke sebelum ni? Kalau ibu merupakan ibu kali pertama, ibu perlu sediakan satu kertas dan pen. Bukan satulah kertas, mungkin you kena sediakan satu buku khas khusus untuk catatkan. Sebab ketika kita bercerita ni, mungkin ibu rasa ibu faham, tapi sekejap bila ibu kita end live, tiba-tiba ibu rasa macam nak tanya apa, tak tahu macam mana, tak tahu betul ke tak tahu kan. So kita bagi a few minit, 1 minit daripada sekarang untuk ibu pergi mendapatkan pen dan kertas. Dan apabila dah dapat pen dan kertas, ibu boleh komen dekat ruangan komen, saya ready. Bila saya nampak perkataan saya ready, kita akan terus bermula dengan
kita punya silibus persediaan ke labor room. So slide yang sama yang saya buat ketika kelas terakhir saya, kelas fizikal terakhir saya, slide yang sama saya gunakan untuk kelas pada malam ni. Okey, bukanlah kelas, kalau kita kelas macam kita rasa nak mengajak pula, kita kata kita buat sharing lah, kalau buat sharing lah. Okey, adakah anda ready? Dah ada pen dan kertas untuk catatkan? Okey, so kalaulah ada soalan, jangan tanya lagi. Catatkan dulu. Catatkan dulu. Jangan tanya lagi sebab mungkin jawapan tu ada pada slide-slide yang seterusnya. Okey, ataupun nanti bila kita buka sesi soalan barulah tanya soalan. Okey, ready? Okey, ibu kata ready Ibu ready, saya pun ready. Apabila kita sama-sama ready, ibu mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah fahamkan kita apa yang kita kongsikan pada malam ni. Ada orang tengok tapi dia tak faham. Ada orang yang dengar tapi tak faham. Tapi insya-Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, semoga keberkatan yang Allah bagi, sikit je belajar, faham tu lebih, sampai ingat, sampai masuk labor room, sampai boleh guna, bermanfaat, sampai bersalin. Boleh? Suara macam Faiza Ilai. Saya Faiza Arifin, bukan Faiza Ilai. Ibu pregnant ke? Berapa minggu ibu? Okey, dah ready Okey, dah. Bismillahirrahmanirrahim. So, labor and birth. Labor ni adalah tanda-tanda untuk melahirkan, and birth adalah melahirkan. So, malam ni kalau nak tanya, ibu-ibu yang tengah pregnant, yang tengah tunggu kita punya live pada malam ni, kalaulah secara logik akal, kalau tanya ibu nak pergi bersalin secara caesar ataupun ibu nak bersalin secara normal? Cuba ibu bagi tahu kat Kak Long. Saya menggelar diri saya Kak Long lah Okey, Kak Long, cuba bagi tahu kat Kak Long, ibu nak pergi normal, bersalin normal ke nak bersalin caesar? Kalau lah logik akal manusia, semua orang nak pergi bersalin secara normal. Tak ada ibu yang secara warasnya nak bersalin secara caesar, betul tak? Tapi kalau nak bagi tahu dekat you all, walaupun kita belajar tentang bersalin secara normal, tapi kena faham iaitu kaedah melahirkan ada dua kaedah. Kaedah pertama adalah kaedah melahirkan secara normal. Kaedah kedua adalah melahirkan secara C-section. Okey, ini nota yang pertama. Nota yang pertama ibu perlu catatkan adalah ada dua metod untuk kita pergi bersalin. Kita nak pergi bersalin. Okey, bersalin. Ataupun kita nak pergi deliver baby tu keluar daripada rahim kita. Okey, nak deliver baby tu ada dua metod. Yang pertama adalah bersalin secara vaginal birth. Tu kita panggil bersalin normal lah, melalui laluan faraj. Yang kedua adalah melahirkan melalui kaedah C-section. C-section pula ada dua kaedah lagi, iaitu yang satu kita panggil elective caesar, yang kedua adalah emergency caesar. Okey, apa beza elective caesar? Elective caesar ni dia dah expect dah. Dia nak pergi bersalin tu, dia memang tahu dah 28 hari bulan 2 dia akan melahirkan bayi dengan kaedah C-section. Dia dah ambil tarikh tu dah. Kalau emergency caesar ni, boleh jadi ibu ni pergi dengan vaginal birth. Last kali kena pergi dah ada bukaan apa semua, tapi baby tak keluar ke, fetal distress ke apa, last sekali dia kena emergency caesar. So ini adalah ibu perlu faham, especially ibu kali pertama. Siapa dalam ni adalah ibu kali pertama? Ibu kali pertama tolong take note perkara ni. Sebab apa? Sebab apabila dia berlaku perkara ini, emergency caesar, ibu akan kecewa. Jadi ingat, malam ni kita nak mempelajari atau nak memahami, nak ambil skill hamil tenang. Nak pregnancy ni nak tenang-tenang. Dan bersalin tenang. Kita nak tenang-tenang je. Tak mau serabut-serabut. So, bila kita nak menggunakan metod tenang ni, nak bersalin secara tenang, walaupun ditakdirkan kita C-section, nanti kita dah bersedia. So, topik yang poin yang kedua. Ini yang pertama. Poin yang kedua adalah kita perlu ada ilmu. Okay? Perlu ada komunikasi. Perlu ada imajinasi. Perlu ada dominan. Okay, so dia punya formula dalam hamil tenang, bersalin tenang adalah, formula dia adalah Ikido. Apa itu Ikido? I yang pertama adalah ilmu, K adalah komunikasi, I yang seterusnya adalah imajinasi,
Do adalah dominan. Okey, kenapa Kak Long cakap macam ni? Yang pertama sekali, ibu yang kali pertama nak bersalin, daripada tak tahu, ibu akan tahu apabila kita duduk dalam kelas ni selama sejam. Kedua adalah komunikasi. Mungkin ibu duduk sorang-sorang, ibu belajar sorang-sorang, tapi ibu tak tahu nak refer balik, nanti ibu nak tanya balik soalan. Contohnya bila ada bloody show, ada tanda-tanda nak melahirkan, ibu tak tahu nak tanya balik siapa. Ataupun mungkin ibu bersalin, ibu belajar macam mana nak teknik nak breathing apa semua, tapi bila betul-betul sakit, ibu tak waras. Jadi ibu perlu menceritakan kepada suami, communicate dengan suami, packing barang letak kat mana, HB bacaan berapa, baby punya progress macam mana, kena communicate dengan suami. Kebanyakan isteri kesilapan dia adalah dia duduk sorang-sorang dalam kelas, dia jadi best student, duduk paling depan, ambil catat nota semua-semua, tapi bila betul-betul vaginal birth itu sakit, dia tak waras, dia tak boleh transfer knowledge tu kepada suami. Macam mana? Boleh tak buat tu? Oh, faham? Saya try lagi. Okay. So, komunikasi. Komunikasi ini selalu fahamkan macam ni. People cannot read your mind. Suami pun tak boleh baca. Suami kita tak ada superpower untuk baca kita punya minda. Kita tengah sakit ke apa ke. So, kita kena communicate, kita kena cerita. So, lagi, kalau ada suami kat sebelah, ajak suami dengar. Tapi kalau tidak, cerita balik apa nota-nota yang kita ambil tadi. Okay. So, sebelum tu, untuk komunikasi yang seterusnya adalah, anda boleh ambil simpan nombor ni. Okey, sila simpan nombor ni. 013-2000-398. Sila simpan nombor 013-2000-398 sebab nombor ni akan penting apabila anda nak refer besok. Especially yang dapatkan rakaman kelas bersalin tenang. Inilah nombor yang perlu anda save dan berkomunikasi bila nak pergi bersalin. Okey, dah catat dah? Dah ambil dah nombor ni? Ni adalah nombor Kak Long punya admin. So, selalu sepanjang pengalaman Kak Long, bila Kak Long buat live, kadang-kadang bila Kak Long kena warning Kak Long punya account, kadang-kadang Kak Long punya engagement diturunkan, tiba-tiba Kak Long punya live lag, you all tak tahu nak cari Kak Long kat mana apa semua. So, you all boleh wasabi Kak Long punya admin 013-2000-398. Puan apa tadi ni? Puan yang bertanyakan tentang maharnya, boleh terus wasabi dekat admin Kak Long 013-2000-398 sebab selalunya bila Kak Long tengah live ni, anda akan dapat yang istimewa. Okay, terus wasabi Kak Long punya admin 013-2000-398. So, ambil dah nombor Kak Long punya admin. Dah ke belum? Tap screen juga, jangan kedekut. Tap screen juga. Thank you pada yang tap screen. Okay, dah ambil dah ni. Kita nak ini untuk komunikasi juga. Macam contoh ada ibu yang tak tahu bloody shoot ke, fast alarm ke, betul ke, okey ke, tak okey ke, semua macam tu. Okay, alright. So, seterusnya kita adalah imajinasi. Okey. Tadi kan ada ramai ibu-ibu yang first time kan, tak pernah rasa sakit contraction tu macam mana, tak pernah rasa sakit nak beranak tu macam mana, tak pernah ada bukaan dekat bahagian bawah tu. Jadi bila kita belajar ilmu ni, antara dorongan-dorongan yang akan dibantu adalah Kak Long akan bantukan anda untuk imajinasi menggunakan analogi-analogi yang mudah difahami. Dan dominan ni adalah maksudnya anda firm dengan apa jua situasi. Contohnya, kita kena, apa Kak Long selalu cakap adalah expect the unexpected things. Ibu perlu jangka perkara-perkara di luar jangka. Contohnya, ibu plan nak bersalin secara normal, tiba-tiba ibu kena bersalin secara caesar. Ibu plan nak keluar hospital selepas bersalin, tiba-tiba ibu kena tahan 3 hari. Na'udzubillahi min zalik. Tiba-tiba baby kena duduk dekat NICU. Tiba-tiba jahitan terbuka. So, apa saja situasi yang berlaku, ibu perlu ada ilmu. Bila ada ilmu, ibu akan lebih dominan. Okay. Alright. So, apa persediaan untuk pergi ke labor room? Apa yang saya perlu tahu untuk sebagai persediaan untuk saya pergi ke labor room? Okay. Ibu-ibu, ada 3 fasa sebelum bersalin. Kita nak pergi bersalin, dia ada 3 fasa yang ibu perlu tahu, ibu akan lalui sebelum kita bersalin. Okay. Fasa yang pertama adalah kita rasa sakit perut seperti senggugut ringan. Siapa dalam ni? Apabila dia datang bulan, dia sering rasa senggugut. Dia rasa cramping lah. Dia rasa sakit lah perut. Siapa yang ada rasa tu? So sorry yang ni Kak Long terpaksa ni sebab bila ada bloody ni, dia akan dropkan Kak Long punya engagement. That's why Kak Long perlukan you all untuk tap screen juga. Tap screen juga. Okay.
So sampai dekat sini, kalau dia datang setiap bulan, dia memang ada cramping. So kalau lah ibu tu ada cramping, at least ibu tu dah ada idea lah macam mana sakit nak beranak nanti dia bermula. So dia akan rasa kontraksi ataupun kita panggil contraction tu adalah dalam skala lah, diberikan skala 100. Sakit tu diukur sampai skala 100. Macam mana sakit contraction? Kalau nak cerita sakit contraction adalah 120 per 100. Okey. 120 per 100. Sakit tak? Sakit. Jangan cakap betul-betul sakit. Sakit tak? Sakit. Mereka tunjuk. Okey. Tunjuk. Keadaan sakit tu, ini adalah fasa awal. Fasa awal, cervix yang tebal tadi nak mula lembut. Bila nak lembut, dia nak nipis. Bila nak nipis, dia nak buka. So selalunya pintu rahim kita, pintu cervix kita dalam bukaan 0 hingga 4 cm. Macam mana bukaan 0 sampai 4 cm tu? Okey. So ini 0 cm, nampak tak? Ini 0 cm. 0 cm, ni 1 cm. Bukaan dia 1 cm. Nak menghampiri bukaan kepada 4 cm. Ni nak buka kepada 4 cm. Sementara daripada 0 cm nak buka kepada 4 cm tu, ada ibu perlu faham apa yang berlaku. Okey, ibu ambil nota tak? Ibu-ibu ni ambil nota tak? Siapa-siapa yang baru join kat punya live, welcome Kak Long ucapkan. Yang tak follow lagi akaun ni, follow akaun ni. Kalau anda merupakan ibu yang tengah pregnant, especially ibu kali pertama, stay dalam live ni. Sebab apa? Kita nak cerita tentang tanda-tanda nak pergi bersalin. Okey, dan sementara kita live ni, pergi Wasabi Kak Long punya admin 01320398 untuk dapatkan rakaman kelas bersalin tenang. Sebab apa? Sebab yang kita cerita nanti ni sangat limited. Sangat limited. Okey. Ni Kak Long letak nombor tu Okey. So sambil-sambil tu Kak Long nak cerita dekat bila kita nak pergi bersalin. Okey, Kak Long tunjuk sini Korang ambil nota tak? Siapa yang baru join boleh pergi ambil pen dan kertas untuk kita ceritakan tentang nota. Kita cerita-cerita ni you all boleh ambil nota. Sekejap. Sekejap lagi kalau ada soalan tunggu set. Tunggu set. Kak Long orang Kedah, jadi Kak Long banyak menggunakan bahasa-bahasa Kedah lah. Harap-harap faham lah. Okey. So tadi kita cerita apa? Kita cerita ni, bila tanda labor, first tanda. First tanda kita nak pergi labor kan? Okey, early labor kan? Okey lah. Kita nak pergi early labor kan? Dia yang tebal. Okey, yang tebal dia akan nipis. Yang keras dia perlu lembut. Yang tutup dia perlu buka. Kalaulah ini berlaku, jawapan dia bagus. Bagus. Sebab apa? Sebab kita punya pintu rahim. Tengok pintu rahim. Nampak tak? Kat sini. Okay, you nampak tak? Alah. Kau nak ni, you all zoom in kalau boleh zoom in, you all zoom in. Okay, tengok kat sini. Ni pintu rahim. Pintu rahim ni, dia tebal. Yang tebal ni, dia perlu menipis dahulu. Bila dia nipis, barulah yang keras kat sini. Sini keras ni. Yang keras tadi, barulah boleh lembut. Dan bila ada tebal dah nipis, keras dah lembut, maka barulah ada bukaan. Nak tengok bukaan? Barulah ada bukaan. Nampak? Pintu rahim kita dibuka. Okey. Okey, setakat ni faham tak? Okey? Setakat ini faham tak metod yang Kak Long gunakan? Komen dulu So welcome pada yang baru hadir. Siapa yang first time? Dalam ni first time. Saya first time lah Kak Long join Kak Long punya live. Tak pernah lagi join Kak Long punya live. So Kak Long ucapkan selamat datang. Thank you kerana you all stay. So keep on duduk dekat dalam Kak Long punya live sampailah kita habis bercerita nanti. Dan siapa yang dalam live ni nak beli rakaman kelas bersalin tenang, pergi dekat admin Kak Long 01320398. Sebab sepanjang kita live ni, you all akan dapat. Dah pernah join kelas Kak Long kat UM. Kat UM maksudnya dengan Puan Nat Masrum lah kan? Anjuran Puan Nat Masrum, betul tak? Kak Long jadi guest. Okey ke Puan? Masa join kelas tu, faham tak penceritaan-penceritaan tu? Kak Long tak berapa nak baca soalan. Sebab kalau Kak Long baca soalan, sekejap lagi Kak Long tak
terlupa apa yang Kak Long nak cerita ni. Puan Zika kata best, seronok belajar. Alhamdulillah. So, siapa yang kat sini nak dapatkan rakaman kelas bersalin tenang, ada 14 silibus penting, boleh wasabi Kak Long punya admin pun. Thank you bagi review. Alhamdulillah. Okay, so bila masuk final trimester, you tengok ini final trimester, dikatakan kita punya rahim saiz dia lebih kurang buah tembikai. So bila baby nak dilahirkan melalui vagina, selalunya pentingnya kita tengok position. Kalau nak bersalin tu ada banyak lagi silibus-silibus penting yang puan boleh rujuk, insyaAllah. Kejap. Adjust sikit. Okay, so nampak tak dekat sini? Okay, normally kalaulah kita nak bersalin secara normal, posisi bayi diambil kira. Kita prefer keadaan kepala baby ni dia turun ke bawah, engage dan duduk di dalam laluan pintu cervix. Ni laluan pintu cervix dan duduk di dalam mangkuk. Kita panggil mangkuk lah Mangkuk apa ni? Mangkuk rahim. Mangkuk pelvic, mangkuk pelvic, tulang pelvic kita ni. Sebab tu bila kita sakit nak beranak, kita akan rasa sakit kat mana? Kita akan rasa sangat sakit dekat sini. Sebab apa? Baby ni dia turun kawasan ni. So malam ni kita fokus kepada cerita tentang vaginal birth Sebab kalau ibu ni bersalin secara normal, inilah keadaan dia. Okay, so kita tengok kat sini Ini adalah dikatakan anda punya rahim. Kepala baby duduk kat sini. So, ini kita anggapkan sebagai pintu rahim. Nampak tak? Ini kita anggap sebagai pintu rahim. Pintu rahim ada pintu sebelah dalam, ada pintu sebelah luar. Nampak tak? Ini pintu sebelah dalam, ini pintu sebelah dalam, ini pintu sebelah luar. Jadi, bila nak bersalin secara normal, apa yang perlu berlaku tadi adalah kita belajar yang tebal tu, yang tebal ni dia perlu nipis. Yang keras ni keras. Ni pintu cervix ni kalau tebal ni kita pegang, dia keras. Bila keras, okey, sekarang contoh nak bagi anda faham. Kalau insya-Allah Kak Long sangat sabar dalam mendidik. Sebab apa? Ilmu beranak ni tak semua orang boleh cerita bagi faham. Jadi arwah mak Kak Long kata, sabarlah Kak Long nak bagi ibu-ibu ni faham. Jadi Kak Long insya-Allah Kak Long sabar. So kita pegang macam ni. Ni adalah telinga. Okey. Ini anda punya telinga Okey, macam itulah lebih kurang telinga. Cuba pegang dekat hujung telinga sebelah atas ni. Pegang dekat sini. Cuba pegang dekat bahagian sini. Rasa keras tak? Keras kan? Kemudian anda pegang dekat cuping ni, tempat kita bubuh subang. Kita letak subang. Kita letak subang kat sini kan? Pegang hujung ni. Cuping telinga ni pegang hujung. Lembut tak? Lembut kan? So dekat sini keras. Kalau kita pasang subang dekat sini, dia sakit sikit. Okey, ni lembut. So inilah method dia. Okey. Ataupun nak bagi lagi faham, kalau saya cakap macam ni, ni adalah pisang. Okey, ni pisang. Betul ke pisangku ni dah lain macam dah pisang ni. Okey, pisang ni dekat hujung pisang ni, kan kita pergi beli pisang. Pisang ni dekat sini warna kuning. Okey. Kau nak bagi ibu-ibu faham. Okey. Siapa yang first time join kelas beranak? Tak pernah join mana-mana kelas beranak. Mencabar tau nak bagi ibu-ibu semua faham. Okey. Katakanlah, okey, ini pisang. Kita tengok dia warna kuning. Tapi, dekat hujung dia ni masih lagi hijau. Mungkin dia bubur ubat kot bagi dia jadi warna kuning. So, kalau kita nak makan pisang ni, katakanlah ibu nak koyak pada sini. Sedangkan di hujung dia masih lagi warna hijau. Macam mangga kan. Lama dah tak lukis. Lama dah tak melukis pisang. Lupa dah lukis pisang macam mana. Tapi faham lah kan. Rasa-rasa senang ke susah nak koyak kulit pisang ni? Kalaulah di hujung ni masih lagi warna hijau. Cuba komen dekat ruangan komen sat. Rasa-rasa susah ke senang nak buka kalau kita dia warna hijau? Cuba komen dekat ruangan komen. You all rasa senang ke susah nak koyak? Susah kan? Susah nak koyak. Susah nak koyak pisang ni. Jadi kita kena tunggu dia masak ranum. Bagi dia masak ranum. So bila kadang-kadang ada ibu dia pergi check up dengan doktor. Doktor kata, oh, dia punya pintu cervix dia ni tebal lagi. Maksudnya apa? Maksudnya tak berlaku lagi labor. Dia masih keras lagi. Maksudnya dia tak berlaku lagi labor. Dia kena ambil masa. Ataupun mungkin dia dah berlaku labor tapi masih lagi early labor. Dia masih lagi dalam fasa yang awal of labor. Jadi ibu tak ready lagi. Ibu boleh duduk kat rumah dulu, makan dulu, baring dulu, jalan-jalan
bulan dulu ibu. Okey, ingat ibu yang tebal kita ambil masa untuk nipis. Lepas tu yang keras dia akan jadi lembut. Yang keras akan jadi lembut. Bila pintu cervix kita lembut, barulah ada bukaan. Setakat ini, mamis, boleh faham tak cerita Kak Long? Boleh tak faham Kak Long cerita ni? Mengantuk ke? Letih ke? Mencabar ni sebab lepas kita tadarus, mungkin ada yang dah kemasan, orang kata. So siapa yang baru masuk, jangan lupa follow akaun Ija Confinement, tap screen, lepas tu ambil pen dan kertas untuk catatkan nota. Kita tengah cerita tentang nak pergi ilmu bersalin tenang, nak pergi bersalin secara vagina. Apa yang ibu perlu ada? So kat dekat skrin tu ada number admin Kak Long. Catatkan siap-siap. Takut satgi tiba-tiba ada soalan nak tanya, nak beli rakaman kelas, confused, so tak tahu nak rujuk ke mana. So anda save number tu Alright, seterusnya, so kita tengok dekat sini. Tadi kita kata apa? Tebal kepada nipis kan? Macam ni. Allah, tak tahu, kata ada pun gambar dia. Macam mana boleh terlepas pandang no? Macam itulah. Kata orang kemasai, aku pun sebenarnya kemasai ni. Okey, macam itulah tadi Kak Long kata, Kak Long ceritakan cara mudah, iaitu katakanlah kalau lah buah banana tu dia hijau macam tu, dia keras. Jadi kita selalunya, kenapa kau cerita macam ni? Selalunya ini berlaku bila induction. Bila induction macam kita force, kita paksa. Tapi bila ibu tak ada ilmu, ibu akan stres. So malam ni kita nak mendalami macam mana ibu nak kurangkan rasa stres tadi. Okay, tap screen. Jangan lupa follow akaun Ija Confinement. Okay, Alhamdulillah disebabkan ramai yang faham, so kita boleh beralih kepada slide yang seterusnya. Kali lagi Kak cakap, tebal perlu nipis, nipis perlu lembut, lembut baru buka. Okay, seterusnya kita nak fahamkan tentang tebal dan nipis. Kita berbalik-balik kepada penceritaan tadi, di mana kita akan rasa sakit perut seperti senggugut ringan. Siapa nak screenshot pun boleh ni. Okay, irregular contraction. Contraction tu ataupun rasa sakit tu, dia tak konsisten. Sekejap okey, sekejap tak okey. Ibu confused sama ada ini adalah Braxton Hicks ataupun real rasa nak pergi bersalin. Lepas tu mungkin ada bloody show sebab pintu tadi dah daripada tebal kepada nipis. Okey, boleh tak kalau nak cerita dulu tentang bloody show? Boleh tak kita ceritakan tentang bloody show dulu? Okey, bila boleh tak? So komen. Kalau ramai yang cakap boleh, kita akan cerita tentang bloody show dulu. Kita cerita tentang bloody show, bloody di. Okey, macam ni. Ni pintu cervix, pintu rahim kita. Okey. Okey. Ni laluan nak keluar baby. Kan Kak Long cerita. Ni kan kepala baby. Kita anggap ini adalah kepala baby. Ni kawasan ni air ketuban. Kat air ketuban ni dia ada dua kantung air ketuban yang protect baby daripada jangkitan kuman dekat sini, boleh naik ke atas. Dan ketika baby tu confirm ada baby dalam rahim kan, bila confirm ada baby dalam rahim, apa yang Allah jadikan adalah seolah-olah bila kita buat perumahan, ada penempatan manusia dalam ni. Katalah kita buat satu perumahan, semua dapat CF, orang dah start duduk taman ni. Bila dah ada penghuni dalam rahim kita, penghuni dekat taman ni, apa yang Allah jadikan adalah automatik Allah lantik security. Ilmu hamil tenang ni banyak mengenali Allah Maha Pencipta. Hebatnya Allah. Okey, Allah lantik alam ni dekat sini. Security guard. Ini nama dia sebagai mucus plug. Ni nama dia sebagai mucus plug. Siapa dalam ni, dia pernah sesema. Sesema tu lama-lama dia jadi macam kahak. Dan berkahak tu dia jadi sangat pekat, sangat kental. Ada yang sampai ke hijau-hijauan kan. Selalunya kalau kahak tu yang hijau tu dia dah pekat dah. So kenapa kalau cerita yang tu, kalau nak cerita kata mucus tu, lendiran tu lebih kurang macam kahak tu, tapi lebih tebal, lebih kental. Dia duduk dekat sini. Tujuan dia adalah untuk melindungi. Bila ada penempatan dalam alam rahim, automatically Allah jadikan mucus plug.
dekat sini untuk sebab apa? Sebab vacuum vagina kita ni ada bakteria jahat, ada bakteria baik, ada kuman, ada kita melakukan hubungan keseronokan suami isteri ketika kita tengah apa tu? Hamil. Jadi Allah tutup bahagian ni agar jangkitan kuman, bakteria-bakteria jahat dan baik tak sewenang-wenangnya boleh masuk kat sini. So kat sini ada mucus plug yang memang dah ada. Dan dia juga menghalang daripada baby tu mudah, orang Kedah kata, meloroh keluar. So this is mucus plug. Okay, faham tak setakat ni? Okay, welcome kepada yang baru join kita punya live. Kalau anda merupakan ibu yang tengah pregnant, yang nak pergi bersalin bila-bila masa saja, ataupun ibu kali pertama yang tak ada idea macam mana nak pergi bersalin, tanda-tanda nak pergi salin, suka kepada ilmu-ilmu nak beranak, stay dalam live. Kita ada 30 minit lagi. Jangan lupa, siapa yang nak dapatkan rakaman kelas bersalin tenang, 14 silibus penting termasuklah bersalin secara Caesar, macam mana nak buat urutan perineum, macam mana kalau nak bersalin tanpa koyakan, teknik pernafasan, teknik meneran dan sebagainya. Pergi wasabi admin kat lo 01320398, sebab selalunya ketika kita tengah live ni, harga dia adalah harga yang sangat berbalik untuk anda dapatkan rakaman kelas. Okay, so kan tadi kita cerita tebal nipis. So anda tengok ni pintu rahim, baby dah duduk kat sini. So kita kata sakit perut seperti sengguguk ringan, irregular contraction. Okay, tengok rahim kita ni semua ada otot. Otot ni bergerak-gerak. Otot ni bila betul-betul ada contraction, otot ni akan bergerak. So otot-otot ni akan berkontraksi dengan tujuan untuk yang nak tebal tadi, yang pintu cervix yang tebal. Okey, kenapa tebal ni tebal? Kita tunjuk ni daripada sini ke sini. Tebal tak? Komen tebal tak? Nampak macam tebal tak pintu cervix kita? Nampak tak kat sini? Daripada sini nak turun ke bawah ni, baby nak going down. Tebal tak? Dekat sini ada mucus plug. Dekat dalam ni ada lendiran kental yang dinamakan sebagai mucus plug. You get me? Okay, faham? Faham tak? Siapa yang first time? First time join kelas. First time join kelas beranak. Tak pernah pun orang cerita macam ni. Tak faham pun macam tu. So, siapa yang first time rasa macam dia faham, stay. Okay? Okay, so kat sini ada mucus plug. So, bila contraction berlaku, tengok ni contraction rahim ni, otot-otot rahim ni, dia compress, dia relax. Dia compress, dia relax. Dia akan berlaku itu. Okay. Bila Kak Long buat compress dan relax, okay, kita buat start contraction. Kak Long nak adik-adik semua tengok dekat bahagian sini. Ibu-ibu, bakal-bakal ibu, bakal-bakal mamis, fokus di bahagian sini. Boleh? Fokus di bahagian sini, okay? Okay, so Kak Long akan contract. Ready? Ready semua? Ready mamis? Mamis bayangkan, rahim mamis tengah contract. Baby dah engage ke bawah. Pintu cervix sedang tebal. Dan di sini ada mucus plug yang sangat kental. Okey, dah boleh imajinasi? Kan tadi Kak Long kata, bila kita sedang belajar ilmu, kita sedang berkomunikasi, ibu perlu berimajinasi. So, Kak Long akan menggunakan analogi-analogi yang mudah untuk ibu berimajinasi. So, ibu ready? Komen ready. Kalau ready, komen ready. So, untuk ibu berimajinasi ketika mana contraction berlaku. Alhamdulillah, thank you pada yang komen ready, yang aktif, yang tap screen, yang follow, yang share. Thank you. Okay, so sekarang bismillahirrahmanirrahim. Kontraksi pun berlaku, contraction. Nampak dekat bahagian rahim kita. Contraction sedang berlaku. Contract, relax. Contract, relax. Contract, relax. Nampak tak apa yang berlaku di sini? Mamis nampak tak apa yang berlaku di sini? Yang tebal, nipis. Yang keras, hampir lembut. So, apa yang berlaku dekat sini adalah mucus plug akan keluar sedikit demi sedikit. So, mucus plug mula keluar. Dekat bahagian dalam ni ada air ketuban bercampur dengan dah. Kalau tak boleh sebut dah. Something, kita panggil apa? Kita nak tukar bahasa apa? Kita nak tukar perkataan apa yang duduk dalam ni? Air ketuban, mucus plug dan bloody. Yang tu lah. Okey, merah. Faham merah? Okey. Faham tak merah? Kalau kau cakap merah, faham tak?
Sini first time mother ni, I tak tahu my audience ni. Sekejap dia salah faham sekejap. Merah okey, hemoglobin. Okey, hemoglobin. Merah hemoglobin tu ada kat dalam. So, mula-mula mungkin dia keluar lendiran yang kental jernih dulu. Kemudian dia akan bersambung dengan ada kentalan-kentalan yang menjadi kita namakan sebagai bloody show. Siapa ibu yang ambil nota, ibu tulis nota. Nanti ibu nak tahu betul-betul, ibu boleh google. Okay, ibu boleh google macam mana rupa bloody show, macam mana rupa mucus plug. Okay. So, contraction berlaku lagi ibu. Yang tebal nak nipis. Contraction lagi. Contraction lagi. So, ketika ini berlaku, mamis, tengok kat sini. Ketika contraction berlaku, rahim tu tengah contract, pintu cervix yang tebal tadi dah nipis, baby akan turun ke bawah. Bila baby turun ke bawah, apa yang baby akan buat? Baby dia akan tekan bahagian sacrum. Kak Un tulis juga. Sekejap bagi you all boleh buat google. Tulang sacrum. Faham tak? Adakah bahasa-bahasa yang Kak Long gunakan tu terlalu tinggi untuk anda faham? Tinggi ke? Susah ke nak faham? Kak Long rasa Kak Long bagi bahasa-bahasa yang mudah. Siapa yang first time join Kak Long punya live ni, jangan lupa sekejap lagi, lepas kita end live, you all pergi tengok tau Kak Long punya latest video. Ada Kak Long punya latest video, dekat Kak Long punya post, Kak Long ada cerita tentang bagaimana Allah jadikan pintu rahim ni, tulang pelvik ni, dia lebar. Yang orang perempuan punya lebih lebar agar baby tu boleh masuk duk macam ni. Dia boleh pegang pregnancy ni. Siapa yang baru tahu? Siapa yang first time tahu? Orang lelaki-lelaki punya runcing, orang perempuan punya lebih lebar. So yang ni kita tengok pun kita tahu, yang ni tulang pinggul lelaki ke tulang pinggul perempuan. Lepas tu, ni tulang ekor ni kita panggil sacrum. Okey? Ni tulang ekor ni dia lebih berlekuk dan pendek untuk ada ruang baby nak keluar nanti. Ni, yang ni defleksi tau, defleksi. Boleh nanti bila baby nak keluar dia akan lalu sini. Dan dekat bahagian pubic bone ni dia boleh meregang. So mamis rasa tak mami punya pinggul lebar? Walaupun tinggi mamis maybe dalam 148, 155, kita tengok macam ibu tu kecil je. Walaupun kita nampak ibu tu kurus kering, tapi percayalah, dia punya pelvic dia akan melebar. Bila dia lepas bersalin, dia pakai balik baju ataupun kain masa dia guna baju angkat nikah tu, mesti tak lepas, tersangkut lagi dekat pinggul. Sebab apa? Itu membuktikan Allah menciptakan kita punya bahagian tulang pinggul kita ni memang ready untuk pregnancy, dia nak hold. Kan? Dan bila betul-betul contraction berlaku, bayangkan kita bayangkan ini adalah baby nak masuk laluan, dia nak keluar kat sini. Nampak tak? Baby dia nak keluar jalan ni, dia nak melalui jalan ni. Bila dia nak melalui jalan ni, apa yang berlaku adalah dia akan menekan kita punya tulang ekor. Tulang ekor kita ni, tulang sacrum ni. Jadi, kalaulah kita nak sakit nak beranak, memang normal kita sakit dekat bahagian sini, sehingga kan tulang belakang kita ni tak mampu kita nak luruskan. Tak mampu. Kita mesti rasa nak merekod macam udang. Bila sakit, tak kisahlah Braxton Hicks ke, contraction ke. Tetapi kalau Braxton Hicks, bila ibu bangun, tukar posisi, ibu pergi jalan-jalan, ibu pergi makan, ibu pergi mandi, mungkin Braxton Hicks tu akan stop. Tapi kalau ibu betul-betul sakit contraction, dia adalah konsisten. Okay, so berbaki kepada 10 minit yang terakhir, mamis, siapa yang sepanjang kelas dia rasa dia dapat banyak ilmu yang bermanfaat, pergilah Wasabi Kak Long punya admin 0132-398. Okay, dapatkan rakaman kelas bersalin tenang. Ada 14 topik yang sangat-sangat penting untuk ibu tahu macam mana nak pergi bersalin, especially tentang topik teknik pernafasan, teknik tenang dan teknik meneran ketika nak bersalin. InsyaAllah dalam kelas-kelas Kak Long banyak menggunakan bahasa-bahasa mudah, analogi yang mudah difahami dan boleh dipraktiskan. Jangan tengok sorang-sorang, ajak suami tengok, ulang-ulang tengok. Okay, so kita akan sambung lagi, iaitu seterusnya adalah tadi kan cervix yang tebal mula lembut, nipis dan buka. Nampak?
So, dia dah ada bukaan. Tadi kita tengok berapa cm? Kita kata nak buka sampai 4 cm. Mana dia? Saya punya. Tak tahu? Tak tahu? Okay. So, bila kita ada contraction, barulah kepala baby ni dia akan duduk kat sini. Bila kepala baby dah ready, dia duduk dekat bahagian sini, dia dikatakan dalam kategori yang sebegini. Kalau nak tunjuk, tapi kalau nak minta, korang jangan report. Korang jangan sabotage kat lu punya live. Boleh? Boleh, janji. Kita nak buka topik yang penting ni. Kau nak tunjuk gambar yang penting ni. Kau nak tunjuk gambar macam mana bila ibu nak bersalin. Janji. Janji. So, kalau nak, ibu ready dan ibu screen capture. Ibu screenshot. Boleh? Ada ramai yang tak nak tengok. Ada ramai tak nak yang screenshot. Ready? Ada 2 orang baru yang janji. Yang lain-lain ni. Okay. Ready 1, 2, 3. Inilah keadaan apabila kita punya bahagian laluan keluar baby dah ready. Dan dikatakan fasa ini dipanggil sebagai head crowning. Sekali lagi. Screenshot lagi sekali. Sebab yang ni you all nanti boleh pi buat bacaan lanjut. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sini kita panggil head crowning, di mana kepala baby dah duduk macam ni. Kepala baby dah duduk macam ni. So, dah ready. Ada bukaan 8, 9, 10 ataupun mungkin 5 cm ke atas, ibu dah dihantar masuk dalam labor room. Ketika sikit-sikit tu tadi, mungkin ibu boleh layan rasa sakit dekat ward bersalin. Tapi bila dah betul-betul head crowning, ibu akan dihantar masuk ke labor room macam ni. So, apa yang berlaku dekat sini? Tengok kat sini. Okey. Okey, nota yang seterusnya ibu kena buat homework kita panggil sebagai labia. Labia minora, labia majora kan. Ni labia siapa yang tak pernah tahu labia tu macam mana? Dia macam ni. Bila ibu nak pergi bersalin, Kak tunjuk macam ni lah. Sebelum Kak Long belajar tentang bersalin tenang ni pun, Kak Long pun tak tahu benda ni. Okey. Ni ada satu lubang. Lubang ni adalah lubang kencing. Saya pun kalau cerita sebab ada ibu yang tak tahu pun. Dia ingatkan dia kencing melalui sini. Tak. Kencing kat sini. Lepas tu ni ada lagi satu lubang. Lubang ni adalah lubang kita panggil faraj. Kita guna bahasa Melayu lah ataupun vagina. Lepas tu dia ada lagi satu lubang yang dipanggil sebagai anus. Okay, fokus sini. Jangan duk fokus panas-panas lagi. Sekejap lagi, korang tak dengar apa yang Kak Long cerita. Lepas Kak Long end live sekejap lagi, you all tak tahu apa dia. Siapa yang nak beli rakaman kelas, cepat. Ada lagi 15 minit. Oh, tadi saya ingat ada lagi 10 minit. Pergi dekat WhatsApp, pergi dekat Kak Long punya admin. Tolong tag screen, bagi orang dapat banyak like sikit. Tolonglah. Kelas secara percuma, tapi saya dambakan like. Saya dambakan tag screen. So, tolong tag screen, tag screen. Sebab saya buat live ni, saya perlukan tag screen yang banyak. Okay, so fokus kat sini jangan duk sembang-sembang lagi. Boleh. Ingat student Khairul Amin je kena marah ni. Okey, so tengok yang ni adalah bahagian kemasukan keseronokan suami isteri dan nanti keluar baby. Air mani pun keluar kat sini. So ni adalah saluran kita nak kencing. Yang ni saluran keluar najis besar. So ini adalah anus. Antara hujung sini sampai ke sini, ni kawasan ni Kak Long tandakan sebagai selalu kalau part ni Kak Long mencabar sikit sebab selalunya Kak Long akan kena apa? Kak Long akan kena community guideline. Tu yang Kak Long kata kat hampa tu, hampa janganlah duk. Tapi malam ni alhamdulillah Kak Long tak dapat community guideline, alhamdulillah. Oh, thank you kepada yang dah pergi dapatkan rakaman kelas bersalin tenang daripada admin. Thank you tahniah kerana anda buat satu keputusan untuk bersama-sama belajar macam mana nak pergi bersalin. Okey. VBAC Mami hadir lepas dapat ilmu. Alhamdulillah. Saya kelahiran yang ibu-ibu semua berjaya VBAC. VBAC ni adalah vaginal birth after Caesar. Mula-mula dia Caesar, lepas tu dia nak pergi bersalin secara vagina, dia kena ada ilmu jugalah. Macam Kak cerita tadi lah, perlu ada ilmu. Mana boleh pergi saja-saja. Okey, kat sini ni, kalau semua yang Kak tulis ni nanti you all pergi cari, buat homework sikit. Okey. Okey, ni dipanggil sebagai perineum muscle, otot perineal.
Okey, yang ni. Selalunya nak koyak tang sini. Selalunya. Ataupun dikoyakkan, diguntingkan oleh doktor episiotomi. Tapi bukan itu yang Kak nak cerita. Kak nak cerita. Perasan tak? Bukan kita duk tengok hak orang, kita tengok hak kita sendiri. Kita tengok hak kita punya sendiri. Ni, dekat sini ni. Ni, kita punya bibir labia ni. Bibir labia kita ni berkedut-kedut. Kalau tengok macam kerang. Nampak macam uduh ya. Dulu kami fikir, pasal lah dia main macam ni, no? Pasal lah dia bentuk dia macam ni. Rupa-rupanya. Okey. Atau rupa-rupanya bukan saja-saja Allah bagi gitu. Ada sebabnya. Koma-koma nak tahu tak? Bila kita betul-betul nak beranak, kan? Bila nak keluar secara vaginal birth, yang kedut-kedut tadi ni, dia menjadi luas permukaan yang banyak. Dia menyediakan luas permukaan untuk kepala baby ni croning dekat sini. Itulah sebabnya teman kata head croning berlaku ni. Yang teman cerita head croning kat sini. Dan ni bila udah cekang semua ni, udah tak ada kedut-kedut ni dah. Udah idok kedut-kedut dah ni. Semuanya tegang kat sini. Bila tegang kat sini, koma akan rasa apa? Koma akan rasa nyeri, ngilu ni. Dia udah menegang. Dia nunggu je baby tu nak keluar. Macam tu teman cerita. Kau faham tak? Faham ke dok? Dia jadi gini Ini kita panggil ring of fire, head croning. Faham? Okey. Faham Faham. Alhamdulillah. Semua nak duduk kelas saya ke nak masuk kelas belakang? Ke nak tukar cikgu? Kau cuba cerita. Kau nak kekal dalam kelas ni ke kau nak tukar cikgu? Kau tak tengok muka cikgu. Kau tak tahu pun muka cikgu kau. Sebab itulah dalam ilmu bersalin tenang adalah ilmu mengenali pencipta. Allah Maha Pencipta. Ada 14 silibus penting macam mana kita nak mengenali Allah menjadikan kita wanita yang memang untuk kelahiran, menyusu dan apa orang kata kehamilan tu. Inilah sebab-sebabnya. Sebab-sebab itulah. Ada ibu kata nak beranak nombor 4, nombor 5. Ibu-ibu yang nak beranak nombor 3, 4, 5 tu, koma pergi wasabi admin, koma mampu insya-Allah untuk bersalin tanpa koyakan. Kalau koma tak percaya, koma nanti datang balik. Koma pergi beli tu rakaman kelas, lepas tu koma cerita kat teman. Teman nak tunjuk sesuatu, koma nak tunjuk bukti-bukti antara pelajar-pelajar teman yang cemerlang. Nampak tak? Bila tak ada koyakan, kita dipanggil sebagai intact perineum. Okey? Intact perineum. Saya tidak menjanjikan bulan dan bintang, tetapi sekurang-kurangnya ibu jadilah antara ibu-ibu yang ada ilmu. Okey, ni antara ibu-ibu yang VBAC, anak kedua berjaya VBAC dengan intact perineum. Alhamdulillah. Nanti anak-anak ibu, alhamdulillah, selamat bersalin baby girl pukul 10.10 malam tadi, berjaya VBAC anak kedua dengan intact perineum. Alhamdulillah. Seronok bersalin tak ada koyak. Alhamdulillah anak kedua hari tu Allah izin bersalin intact. Berkat join kelas. Berkat join kelas satu, berkat Allah Ta'ala tolong. Saya tak buat apa pun, Allah yang tolong. Ada setengah ibu yang duduk dia macam ni pun, dengar-dengar faham-faham pun, dia berjaya intact perineum. Tapi kalau pergi masuk kelas, ada banyak lagi topik-topik yang penting lagi lah insya-Allah. So, okey, udahlah teman. Sikit-sikit lah teman mengangkat diri teman sendiri. Okay, ni teman nak cerita. Okay, tadi ni kita dah cerita dah tentang yang tebal pergi nipis, yang tipis pergi buka, yang buka semua macam tu, kan? Alright. Okay, so seterusnya, okay, maaf teman tak baca koma-koma punya komen tu. Tidak, teman tak sempat nak baca. Kejap lagi. Okay, nampak tak? Bila baby tu nak dilahirkan secara vagina, kita punya vagina tu perlulah ready, perlulah kita prepkan. VBAC tu apa? VBAC, nama dia vaginal birth after caesar. Anak pertama mungkin beliau melahirkan secara C-section. Anak kedua beliau berjaya melahirkan secara vagina. So kita panggil sebagai VBAC. Adakah saya membantu, duhai ibu? Alhamdulillah kalau saya membantu. Okay, kita teruskan sikit lagi. Okay, saya nak ambil kesempatan ni untuk mengajak semua ibu-ibu buat satu pernafasan yang sangat penting. Dia ada 2 teknik pernafasan yang kita belajar dalam kelas. Yang satu lagi tu you all kena masuk kelas. Sebab apa? Sebab kalau Kak Long ajak semua kat sini, dia tak adil lah untuk yang dapatkan rakaman kelas. Jadi ni adalah yang Kak Long bagi percuma dan pahalanya insya-Allah untuk almarhumah ibunda saya. So ibu-ibu nak tak buat teknik deep breathing? Nak tak belajar teknik deep breathing?
Kalau nak tap screen, bagi like banyak-banyak sikit, bagi saya happy sikit. Saya perlukan rasa happy, saya perlukan energi. Deep breathing, ramai orang dah buat deep breathing, ramai orang pandai buat deep breathing, tapi ramai yang tak tahu teknik deep breathing tu nak guna bila, nak guna macam mana, ataupun mungkin tak tahu langsung macam mana nak buat deep breathing. Mesti first time dengar tentang nak kena pakai deep breathing. Deep breathing ni ibu-ibu boleh buat daripada sekarang. Bila ibu-ibu daripada sekarang, walaupun baru mengandung 9 minggu. Sebab apa? Sebab otak kita ni ada satu bahagian. Sekejap Okey. Boleh. Tap screen. Okey, saya punya producer minta ramai-ramai tap screen dulu. Kalau tidak tak bagi. Kita minta tap screen je. Okey. Okey kita kena faham pregnancy tu adalah unik. Tak boleh samakan setiap kejadian tu. Sebab tu tadi kita kalau kata kena banyak-banyak doa ni. Sebab Allah yang akan memudahkan urusan kita. Okey. Satu kalau nak ajak you all tengok dulu sebelum kalau nak ajak deep breathing. Ramai ke nak deep breathing ni? Komen. Saya nak tengok ramai lagi, saya nak tahu. Nak tak deep breathing ni? Nak tak? Okey, jangan lupa save number admin Kak Long. Kalau habis Kak Long end live pun dapatkan details pada malam ni, insya-Allah admin Kak Long akan bagi special price untuk anda semua. Okey, so semua dah ready. Okey, sama-sama ikut saya. Siapa yang dah ready tapi tak ambil nota rugi tau. Siapa yang dah ready, siapa yang join kita punya live tapi tak ambil nota, tersangat-sangatlah rugi. Sebab apa? Sekejap bila kita end live, ibu tak tahu dah apa nak rujuk kat mana, macam mana. Okey. So sekarang ni tengok sini kalau nak lukis dekat you all. Ini apa? Katakanlah kita ada anak, kita kan cakap kakak, ini O macam donat. Okey, kakak, ini A macam rumah. Kakak nampak tak? A macam rumah. C kakak, C macam telinga. Okey. C macam telinga. Dia kata, C macam telinga ya mama. C macam telinga. D kakak, D macam karipap. It looks like karipap. Tapi dia adalah D. Thank you pada yang tap screen, yang tak jemu-jemu, support Kak Long. Anda bagi lebih, Kak Long akan, insya-Allah Kak Long akan share lebih banyak. Okey. So method yang Kak Long akan gunakan adalah, tadi kita kata apa? Imajinasi. Dapat ilmu, kita berkomunikasi untuk tingkatkan imajinasi. Dalam kelas bersalin tenang ni, especially ibu yang kali pertama, dia tak tahu macam mana dia nak pergi bersalin, tetapi sekurang-kurangnya you ada tingkatkan you punya imajinasi. So, apa pentingnya imajinasi ni adalah kita merangsang otak kita yang kita namakan sebagai minda separa sedar, ataupun kita panggil sebagai subconscious mind. Minda separa sedar. Kenapa Kak Long nak mengajak anda semua menggunakan minda separa sedar ni adalah, sebab apa? Powernya minda separa sedar. Tiba-tiba Kak Long tunjukkan banana tadi. Siapa yang macam, wow, faham sangat bila kita cerita tentang banana ni dengan pintu cervix tadi. Kan? Hebat tak minda separa sedar kita? Kita gunakan analogi. Sebab minda separa sedar kita ni ada satu power yang sangat best. Siapa yang, contohnya, dia bawa kereta. Bila dia bawa kereta, dia tahu bila dia kena slow down the car bila sampai lampu merah. Masa mula-mula bawa tu nervous, tapi bila dah lama-lama, minda separa sedar you dah boleh react sendiri. Sebagai contoh lagi satu adalah, bila kita, masa kita baby dulu, kita anak-anak, kita budak-budak, masa kita budak-budak kan, kita dengar hari-hari mak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumid. Mak kita tanya kita punya Middin, Iyyaka na'budu wa iyyaka mak kita tanya kita pula, kita boleh sambung Nasta'in. Macam mana kita boleh tahu?
Sebab hari-hari kita dengar, hari-hari kita buat. So ini adalah minda separa sedar, the power of subconscious mind. Saya dah dapat signal, tapi kita punya topik tak habis lagi. Deep breathing saya tak habis lagi. Siapa sanggup tunggu dengan saya beberapa minit lagi untuk kita sama-sama merangsang minda separa sedar kita nak guna deep breathing. Kenapa Kak Long cerita macam tu? Sebab deep breathing ni, kalau kita buat daripada baby kandungan 9 bulan, 9 minggu, kita buat daripada 12 minggu, pregnancy akan bawa kita sehingga 36 minggu, sehingga 38 minggu, sehingga 40 minggu. Bayangkan kalau daripada 9 minggu anda dah buat deep breathing, maksudnya subconscious mind kita lagi power bila kita nak menghadap contraction. Faham tak lagi sayang-sayangku? Thank you pada yang tag screen, yang bagi love, yang bagi like. Semoga Allah limpah ruahkan rezeki anda. Saya tak nampak siapa yang tag screen tu, tapi Ramadan Allah janjikan antara tempat untuk kita berdoa. Jadi kalau ambil kesempatan ni untuk doakan semua yang tak berhenti-berhenti tag screen daripada tadi, yang support Kak Long punya live, support Kak Long punya account. Thank you. Semoga Allah mula Allah akan beri anda limpah ruah rezeki, sihat tubuh badan, zuriat keturunan yang soleh dan soleha, dan anda akan dipermudahkan urusan untuk melahirkan. Okey, sekarang kita nak start. Kita dah nak habis dah ni. Kita nak habis dah, insya-Allah. Siapa yang, kalau ramai-ramai lagi yang syok duduk dalam kelas ni, nanti kita buat lagi macam ni, insya-Allah. Okey, okey, so macam ni. Deep breathing Ini hidung, ini mulut. Okey, kita nak belajar teknik deep breathing. Deep breathing adalah you sedut nafas masuk dekat hidung. Bayangkan oksigen tu sampai dekat mana? Sampai dekat paru-paru. Paru-paru kita kembang. Lepas tu dia buat apa? Dia hantar oksigen tu pi dekat jantung. Jantung kita pump. Kan tadi kita belajar imajinasi. InsyaAllah siapa yang stay, dia jadi best student. Okay. Jantung tu dia akan pump darah yang tinggi oksigen sampai dekat mana? Sampai dekat uri. Uri akan bagi dekat baby. Mari kita tunjuk. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang first time join kelas macam ni? Harapnya anda semua faham. Bayangkan kita sedut nafas tu tadi, oksigen tu sampai dekat uri. Uri tu hantar kat tali pusat, dapat kat baby. Sebab apa? Sebab bila kita sakit, kita selalu tak kontrol pernafasan kita, menyebabkan ada ramai baby jadi distress. Dan kita akan mengeluarkan banyak hormon-hormon stres. Hormon stres tak bagus. Hormon stres tak membantu untuk labor menjadi mudah. Okay. So bayangkan kita sedut udara, oksigen masuk dalam ni, pergi kat paru-paru, paru-paru hantar kat jantung, dan baby dapat oksigen. Okay. Okay. Lepas tu hold sekejap. Kita bayangkan lepas tu apa yang penting dekat sini masa buat ni adalah relax. Ini penting, relax. Lepas tu hembus keluar melalui mulut. Okey. Masa kita sedut oksigen ni, 1, 2, 3, 4 saat. 4 second. Bila kita hembus ni adalah lembut. Relax, lembut sepanjang yang mampu. Mungkin ada ibu boleh buat 7 saat. Ada ibu boleh buat 8 saat. Ada ibu boleh buat 10 saat. Okey. Faham tak lagi? Pehedok. Mau pehedok lagi. Sebelum kita buat praktikal sama-sama. Mau pehedok lagi. Pehedok lagi mu. Ya Allah, rugilah siapa tak pi. Siapa yang join kelas yang macam ni pun hampa dah rasa enjoy, hampa dah faham. Rugilah kalau tak betul-betul dapatkan peluang ni, pergi invest untuk diri sendiri. Invest untuk diri sendiri agar lebih memahami. Okey, ibu-ibu ready? Ready tak? Kita nak buat deep breathing. Dapat link, dapat bersama-sama dengan nombor telefon Kak Long. Nah, dapatkan bersama-sama dengan nombor telefon Kak Long. Sebabnya apa? Sebab nanti you all tengok tu, you all tak ada soalan. Tapi bila benda-benda berlaku, takut nanti you all ada soalan. Takut you all tak tahu nak rujuk siapa.
Nak tanya ni macam mana nanti. Jadi pentingnya untuk anda dapatkan number phone Kak Long. Pastikan Kak Long punya admin bagi number Kak Long. Okey, sebagai contoh. Mamis ni dia nak tanya turun tanda mucus plug body show ni. Macam mana ni Kak Long? Saya nak kena pergi hospital ke apa ke? So pastikan you all dapat saya punya number, okey? Alright, so kita nak buat deep breathing. Okey, kita dah di hujung-hujung dah. Okey, kita dah di hujung-hujung dah. Okey, kita nak buat deep breathing. Okey, ready Okey, kita buat sama-sama. 1 2 3. Tarik nafas. Hold sekejap. Relax. Okey, lepas nafas. Okay, siapa yang dah buat? Okay, tap screen. Keep on tap screen. Kita try lagi sekali. Dia masuk oksigen dalam hidung lebih kurang 1, 2, 3, 4 saat. Relax. Bayangkan paru-paru kita ni kembang. Lepas tu baby dapat cukup oksigen. Kita hold. Relax. Bawa minda kita pada satu tempat. Contohnya tepi pantai ke. Buat apa ke. Okay, kita buat 1, 2, 3. Tarik nafas. Relax. Bawa minda satu tempat yang best. Okey, hembus nafas perlahan-lahan dan panjang. Siapa yang tak cukup rehat, siapa yang badan dia keletihan, dia akan menguap automatik selepas dia buat deep breathing. Sebab apa? Sebab badan dia mendapat cukup oksigen. Otak dia dapat oksigen. Kalau itu kena tidur lah. Jangan tidur lagi. Bila kita nak guna deep breathing? Siapa nak tahu? Bila kita nak guna deep breathing? Kita nak guna deep breathing bila-bila masa sebagai, yang pertama sebagai latihan. Duduk saja, cuci pinggan, buat deep breathing, lipat kain, buat deep breathing, angkat, dukung, baju, nak pergi sidai, buat deep breathing. So, kita buat deep breathing sebagai latihan. Kedua, bila kita nak pupu, kita boleh buat deep breathing. Ketiga, bila kita Braxton Hicks, kita boleh buat deep breathing. Banyak sebenarnya kita boleh buat deep breathing. Laki-laki pun boleh buat deep breathing. Suami pun boleh buat deep breathing. Nanti dia akan menguap bila badan dia letih. Okey, yang keempat, bila kita kena buat deep breathing adalah kalaulah kata si kita sakit, contraction bermula. Tak kisahlah mild contraction ke, strong contraction ke. Yang kelima adalah kita ambil gas Entonox. Kan ambil gas Entonox tu, kita di offer, letak gas macam ni. Letak scoop tu dekat mulut macam tu. Okey. Buat deep breathing 1 pump. Buat deep breathing 2 pump. Buat deep breathing 3 pump. Lepas tu hold sekejap, relax. Buat deep breathing, tunggu set. Siapa yang beli rakaman kelas, kita ajak deep breathing pakai Entonox. Okey? Sebab kalau terlebih kita over lalok. Bila lalok kita tak boleh dengar arahan yang elok. Dan lepas beranak kita nak muntah, kita meloya, melugai, pening. Itu. Okey. Guna hidung lebih mudah. Tapi kalau hidung jenis sumbat, hidung dia ada sinus, tak apalah, mulut pun boleh. Bernafas kot mulut, keluar kot mulut. Tapi penat sikit lah. Nak kita try? Nak tak kita try? Kita bernafas kot mulut, kita lepas nafas pun kot mulut. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tarik nafas kot mulut. Hold. Lepas tu lepas. Rasa penat tak? Penat kan? So, lebih baik kita bernafas ke hidung. Lepas tu, kita lepas ke mulut. Okey. Okey? Kalau kita hembus kuat, kita macam tu kan? Kita tak relax. Kita akan pening. Cuba tarik nafas. Kita akan pening. Buat 2-3 kali kita akan pening. Okey. Tahan nafas berapa saat? Tahan nafas tu ikut kita. Bagi kita relax ketika sakit ni. Macam kita masuk dalam, kita masuk kolam. Kita tarik nafas, kita masuk kolam renang. Kan? Bila kita masuk kolam renang, kan kita tahan nafas kan? Selama yang semampu kita boleh. Okey. So, okey. Last. Boleh? Last? Okey. Contraction Tadi, saya tolak balik. Baby ni masuk kat dalam. Sat. Tak jadi beranak. Kita suruh baby tu masuk dalam balik. Baby masuk dalam balik, Sat. Kami nak buat lain. Kami nak buat contraction lain.
Okay. Ni contraction berlaku So bila contraction, kita buat deep breathing. Boleh? Boleh? Cepat-cepat Mamis. Respon. Kita punya viewers pun nak drop dah ni. Mungkin dah mengantuk dah, tak nak tunggu dah. Dia pun buat breakstand here, dia pun bengong-bengong apa tinggal. Tak capai pun 100k like kita ni. Okay, ready tak? Kita nak buat deep breathing ketika contraction Okay, ni kita nak gunakan contraction. Okay, dalam kiraan 1, Kak Long buang ni dulu. Okay, dalam kiraan 1, 2, 3 contraction. Tarik nafas. Hold. Lepas. Sekali lagi. Contraction dah datang dah. Tarik nafas. Relax. Yang penting relax. Sakit ni masa contraction ni. Okay, lepas. Macam tu. So, korang boleh layan sampailah yang tebal tadi jadi nipis. Yang keras jadi lembut. Yang tutup ada bukaan. Okey, setakat ni membantu tak? Alhamdulillah kalau membantu kepada mamis, especially yang first time mother. Mamis boleh tengok ni Okey, kita ada 14 silibus penting. Okay, sorry. 14 silibus penting. Topik trust your body. Okay, yang kedua adalah topik tour to labor room. Cara packing barang nak pergi ke hospital. Cara nak packing barang pun kita ajak macam mana. Lepas tu apa lagi? Final trimester. Topik dia. Kaki kebah pasal apa lah. Apa semua macam tu lah. Okay. Alright. So, Kak Long rasa itu sahaja. Siapa yang rasa bermanfaat kelas dia pada malam ni? Siapa yang rasa bermanfaat? Jangan lupa follow account ni. Sebab kalau Kak Long rajin. Tapi Kak Long tak boleh janji sebab Kak Long takut Kak Long tak sempat nak buat live esok malam. Tapi you all yang dah nak pergi bersalin, yang dah 36 minggu ke atas tu, pergilah dapatkan rakaman kelas bersalin tenang dekat Kak Long punya admin 0132-2398. Okay, kalaulah anda rasa ilmu ni bermanfaat, boleh tak tunggu sekejap. Kita nak baca Al-Fatihah. Yang pertama, kita akan baca Fatihah 3 kali. Yang pertama, kita nak hadiah kepada baginda Nabi. Jangan tinggalkan kita punya majlis sebab kita nak hadiahkan pada Rasulullah SAW. Kita nak Nabi kenal kita dengan Al-Fatihah yang kita kirimkan. Yang kedua, kita nak hadiahkan Al-Fatihah ni buat guru-guru kita, ibu bapa kita, zuriat keturunan kita, nenek moyang kita. Okey. Yang ketiga adalah kita nak buat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri agar kita faham ilmu ni, kita boleh gunakan ketika kita sakit nak bersalin, ketika tak waras. Ku hadiahkan Al-Fatihah ini buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami hadiahkan Al-Fatihah ini buat guru-guru kami, ibu bapa kami, nenek moyang kami, zuriat keturunan kami, kawan-kawan kami, adik-beradik kami, saudara seagama dengan kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami hadiahkan Al-Fatihah ni khusus buat diri kami. Sebut nama kita, berbentikan ibu kita. Semoga ya Allah Engkau pemudahkan urusan kami dunia dan akhirat ya Allah. Bangunlah kami pada malam-malam Al-Qadar untuk kami bertahajud dan memohon ya Allah. Makbulkanlah permintaan-permintaan kecil dan besar yang ada dalam pada kami untuk kebaikan diri kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. So kalau halalkan ilmu yang kita belajar malam ni, semoga bermanfaat. Pahalanya buat almarhumah ibunda saya. Stay tune dan jangan lupa follow Kak Long punya akaun TikTok yang ni, okey? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan mahu wa ahluhu. Jazallahu anna
Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa aluhu. Thank you you all. Love you all so much. Allah juga sebaik-baik balasan buat kalian semua. Assalamualaikum.